Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Iman Daniel bin Abdul Hakim. Saya merupakan anak didikan di Sekolah Kebangsaan Felda Bukit Kepayang. Kod sekolah saya ialah CBAA 109. Buku Pahit Manis di Bumi Tok Gajah ini merupakan sebuah buku yang menuliskan tentang kompilasi catatan pengalaman guru-guru di negeri Pahang. Menukilkan pengalaman penglibatan dan pengamatan guru-guru yang bertugas di sekolah-sekolah negeri Pahang. Buku ini telah diterbitkan oleh Jawatan Kuasa Kecil Penerbitan Perayaan Hari Guru Peringkat Kebangsaan tahun 2010. Buku ini mempunyai 321 halaman muka surat. Dalam buku ini juga terdapat 30 tajuk yang ditulis oleh 30 orang penulis yang tersenarai dalam buku ini. Antara tajuk-tajuk yang menambah hati saya ialah Pahit Manis di Bumi Tok Gajah. Tajuk ini telah ditulis oleh Datuk Haji Cikgu Abdullah bin Haji Abdul Kadir. Tajuk ini mengisahkan tentang pengalaman dan perjalanan guru-guru dalam membangunkan serta memajukan harapan sekolah-sekolah orang asli di negeri Pahang. Kisah ini juga menceritakan tentang perjalanan guru-guru dalam melawati ke-6 buah sekolah orang asli di negeri Pahang. Antaranya ialah Sekolah Orang Asli Pos Lanai dan Sekolah Orang Asli Pos Sinderut. Pada hari pertama, mereka memulakan perjalanan mereka ke Pos Sinderut. Lawatan ini telah diketuai oleh Tuan Haji Ahmad Syafi'i bin Abdullah, Timbalan Pengarah Pelajaran 1 Negeri Pahang pada masa itu. Lawatan ini bertujuan untuk menjelaskan masa hadapan sekolah orang-orang asli setelah diserahkan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia nanti. Sambutan daripada masyarakat juga adalah baik dan mereka juga mengharapkan agar mereka dapat menggantikan bangunan yang lama kepada bangunan yang baru. Pada hari yang kedua, mereka meneruskan perjalanan mereka ke Pos Lenjang. Sebelum mereka memulakan perjalanan ke Pos Lenjang, mereka telah diberikan satu takribah ringkas yang disampaikan oleh Cikgu Tambi bin Yin. Mereka telah dimaklumkan bahawa perjalanan ke Pos Lenjang kira-kira melebihi 25 km dan dijangka memakan masa selama 4 ke 5 jam. Tetapi jangkaan mereka sebenarnya silap. Perjalanan mereka ke Pos Lenjang dengan melalui Denai, meredah anak sungai dan mendaki Bukit Bukau mengambil masa hampir 10 jam. Pada hari ketiga dan keempat merupakan hari berehat mereka sepenuhnya sebelum mereka meneruskan perjalanan mereka ke Pos Tutong. Pada hari yang kelima, setelah 3 hari 2 malam di Pos Lenjang, mereka meneruskan perjalanan mereka dengan melalui Sungai Jelai ke Kampung Orang Asli Semui Lama. Mereka tiba di Kampung Orang Asli Semui Lama hampir pukul 3 petang dan mereka berhenti di kawasan Tanah Lapang yang berhampiran dengan Sungai Jelai untuk bermalam. Pada hari yang keenam, mereka membersihkan kawasan tapak perkemahan dan mengemas peralatan mereka sebelum meneruskan perjalanan ke Pos Petau. Perjalanan mereka ke Jelam Tema kali ini menghilir Sungai Jelai yang berbatu dan kadang-kadang mereka terpaksa mendaki bukit yang tinggi serta curam. Akhirnya mereka selamat tiba di Jeram Tema untuk sekali lagi bermalam di Hotel Beribu Bintang sebelum meneruskan perjalanan mereka ke Pos Betau keesokan harinya. Pada hari yang ketujuh, kira-kira jam 9.15 pagi, ahli rombongan mereka telah meninggalkan kawasan Jeram Tema dan menuju ke sekolah orang asli Pos Betau dengan menaiki perahu panjang.
Kesimpulannya, dengan buku ini, saya berasa amat bersyukur kerana saya dapat belajar di sekolah yang amat selesa ini berbanding sekolah orang asli yang amat daif dan memerlukan bantuan. Saya berharap saya dapat menjadi seorang guru yang dapat mendidik anak bangsa serta membantu sekolah-sekolah yang memerlukan bantuan. Sekian, terima kasih.